Pernah terfikir apa kaitan bawang putih dengan mood perang badan kita? Okey, kau tahu tak? Hanya dengan satu siung bawang putih, ia boleh aktifkan mood perang dalam badan kau. Betul, macam ni caranya. Bila kau kunyah, satu benda power, nama allicin, terus aktif. Dari sinilah semua bermula. Ia travel dengan air liur kau, terus turun menuju ke perut. Dalam perut, asid kat situ mula serang mana-mana bakteria jahat. Lepas tu, nutrien aktifnya diserap laju terus masuk ke dalam darah. Ini terus trigger sel pertahanan buat sistem imun kau jadi lagi kuat. Ada lagi. Pencernaan kau pun lebih rileks dan metabolisme pun terbantu. Jadi, ia bukan setakat perasak, tapi satu signal penting untuk badan kau. Tapi, ini baru sikit je tau. Nak tahu cerita penuh dia tak? Kalau nak, cepat klik video panjang kami kat bawah ni sekarang. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing. Dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!